Okey, siapa yang dah hafal ke bab 3? Siapa yang dah hafal? Boleh share dengan saya tak? Apa je yang ada dalam bab 3? Orang? Ada volunteer? Okey, sila kakak. Apa nama? Cepat. Kekayaan biji timah. Kekayaan biji timah. Okey, lain? Yang lelaki ada tak? Bang. Cara bikin sapu tangan negeri apa Melayu? Cara British? Cara bikin sapu tangan dalam Selangor faham terkait dengan dengan perak. Okey, duduk. Okey, lain ada tak? Apa lagi yang dia buat? Apa lagi yang dia buat? Sistem resident. Okey, duduk. Terima kasih. Lagi? Dalam bab 3 tu ada apa je? Apa je yang diorang buat dalam bab 3 tu? Apa je? Negeri apa yang terlibat? Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Okey, aktiviti utama dia apa? Biji timah dengan emas. Okey. Kalau saya pilih seorang boleh? Boleh Okey, soalan ni simple je. Dalam bab 3 ni dia memfokuskan pada abad berapa sehingga abad berapa? Kakak? Yes, yang tengah. Abad 3 ni dia memfokuskan daripada abad ke berapa sehingga abad ke berapa? Abad ke-15 hingga abad ke-19. Abad ke-15 hingga abad ke-19. Okey, duduk. Okey, saya nak tanya. Kakak. Okey, emas bermula pada abad ke berapa? Emas. Sehingga 16 hingga 19. Okey. Okey. Dalam bab 3 dia memfokuskan kepada British nak campur tangan kepada negeri-negeri Melayu Bersekutu, betul? Okey, apa strategi dia orang? Seorang. Abang baju biru, sila. Strategi dia manipulasi, desakan, perjanjian. Okey, duduk. Okey. Okey. Ni agak susah sikit. Apakah syarat perjanjian Pangku? Siapa nak cuba? Yang rasa dia dah confident boleh jawab. Syarat perjanjian Pangku. Satu je, tak apa? Bangun. Raja Abdullah dikira sebagai Sultan Perak. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Okey, duduk. Okey, itu sahaja dalam bab 3. Bab 3 ni dia terbahagi kepada berapa? Berapa sub? 4. Yang pertama apa? Dia memfokuskan kepada apa? Okey, kekayaan hasil bumi. Okey, yang kedua, 3.2 dia melibatkan apa? Perluasan kuasa British. Yang ketiga, pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan akhir sekali pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, saya nak tanya sikit boleh? 3.1 lah. 3.1 lah, dalam 3.1 tadi kawan kamu cakap dia melibatkan biji timah, betul? Okey. Siapa boleh beritahu saya apa tu? Cara awal diorang nak dapatkan biji timah ni. Kakak
kalau emas pula, abang saya yang ketua kelas. Emas. Kaedah apa? Mendulang dan melampai. Mendulang dan melampan. Okey, duduk. Terima kasih. Okey. Untuk saya nak terdekat apa? Saya nak memfokuskan dekat sini. Dia punya desakan dan paksaan. Okey, untuk desakan British di Selangor ada berapa? 3. 3 ke 2? 2 ke 3? Tadi saya dengar 3. 3 ke 2? 2 confirm Okey kakak, apa yang 2 tu? Okey, rompakan kapal dagang dengan serangan rumah api di Tanjung Rapat. Okey. Lagi last sekali Last soalan, lepas tu kita nak buat aktiviti, boleh? Boleh. Okey. Untuk soalan terakhir. Siapakah ahli durbar? Cepat. Saya pilih boleh? Tak ada volunteer nak jawab? Tak ada, saya pilih Boleh Saya pilih ahli durbar siapa? Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, terima kasih, duduk. Okey, sekarang ni saya nak teruskan dengan aktiviti. Aktiviti dia simple je. Apa benda yang saya nak buat? Kita akan buat aktiviti bingo. Okey, so sekarang saya nak bahagikan kamu kepada 6 kumpulan. Okey, so nama-nama yang saya sebut tolong alert dengan nombor kamu lah. Okey. Basit 1, Akir 2, Alif Imran 3, Asha 4, Danish 5, Ziad Harith 6, Fatih 1, Faizah 2, Hasha 3, Polizin 4, Is Artamis 5, Is Nur Misrin 6, Kashmina 1, Rofnia 2, Okey, Arif Haikal 3, Haddad 4, Wazin 6, Zafran 5, Nilasri 6, Nitya Shiri 1, Nur Farisha 2, Nur Shifa 3, Nur Farisha 4, Nur Auni 5, Ishal 6, Putri 1, Raja 2, Sanjit 3, Said Hazil 4, Zahra 5. Okey, sekarang arahan saya mudah. Saya nak kamu bangun, duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, kumpulan 1 sebelah kanan saya. Kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5 dan kumpulan 6. Boleh bawa kursi kalau ni. Bawa kursi. Kamu tulis 1 hingga 25. Ikut kumpulan kamu nak buat macam mana. Kat mana nombor 1, kat mana nombor 2, tak kisah. Stick fresh. 1, 2, ni.
ni 1 sehingga 25 bebas. Nak tulis kat mana nombor berapa dulu. Okey. Peraturan dia simple je. Simple je. Hello, Assalamualaikum. Okey, peraturan dia simple je. Siapa yang selesaikan bingo tu terlebih dahulu, kita jadi pemenang lah. Okey. Dan pemenang ada hadiah. Jadi tulis nombor mengikut kamu punya nilai. Kumpulan punya sepakat. Dah. Okey. Dah Dah. Belum? Okey. Okey. Saya nak share sikit. Untuk soalan, saya akan sebut satu nama. Okey, sabar. Sabar, jangan mengeluh, sabar. Saya akan sebut satu nama sebagai permulaan. Okey? Syarat dia mudah. Kamu pilih nombor berapa? 1 sehingga 25. Okey? Sekiranya kamu boleh jawab merujuk saya punya soalan, consider boleh jawab. Okey? Kalau tak boleh jawab, consider gagal. Kita open balik soalan tu. Boleh? Boleh? Okey. Kalau contohnya soalan tu boleh seorang boleh jawab. Tolong semua sekali tolong pangkal. Okey? Boleh faham? Contohnya kumpulan depan ni, dia jawab soalan satu, dia boleh jawab. Yang lain tolong matikan sekali soalan satu. Boleh? Pangkal terus. Siapa yang bingo paling awal, dialah pemenang. Faham? Jelas? Okey, dah ready? Dah ready Okey, saya nak tanya sebelum tu. Ada yang volunteer nak jadi orang pertama? Ada tak? Ada tak? Nampaknya masing-masing dah muka dah berubah. Dah ketat. Okey, saya pilihlah kalau macam tu boleh? Okey, saya pilih ketua kelas. Dipersilakan. Bagi tahu saya nombor berapa, soalan nombor berapa? Soalan nombor 20. Sama-sama. Okey. Apakah syarat perjanjian pangku? Bagi saya dua menit. Yang pertama, Raja Abdullah dikira sebagai Sultan Perak. Okey. British kuasa penuh ke atas pemungutan cukai di Perak. Ulang balik. Raja Abdullah dikira sebagai Sultan Perak. Okey. Yang kedua, Aha. British berkuasa penuh ke atas pemungutan cukai di Perak. Okey, betul. Okey, tolong matikan soalan 20. Okey, ketua kelas. Tolong saya pilih seorang daripada kumpulan lain. Fatih. Okey, Fatih. Soalan nombor 3. Siapakah yang membuka lombong bilik timah di jajahan Larut? Siapakah tokoh dia? Siapa? Itu je, Long Jafar je. Betul tak? Yang lain? Ha? Yang lain betul ke tidak? Apa dia? Tak dengar cakap apa? Ada seorang lagi. Siapa? Nah, Ibrahim dengan Long Jafar. Okey, duduk. Nombor 3. Tutup. Pilih seorang. Kumpulan lain Akil. Dipersilakan. Soalan kamu kena rujuk
Okey, 21. Apakah peranan presiden? Menasihati raja-raja Melayu. Menasihati raja-raja Melayu. Lagi? Nasihat yang diberi oleh Presiden Kecuali mesti diikut oleh Presiden mah. nasihat Presiden hendaklah diikuti dan dipatuhi oleh raja Melayu. Kecuali Kecuali ajaran agama dengan Melayu. agama dan Melayu. nampak saya dah nampak dah rakan tu. Okey, betul. Dua 21 tutup. Okey, pilih seorang Akil. Saya nak pilih Isa Al-Khamis. Isa Al-Khamis. Okey, soalan tengok rujuk awak punya tu. Nak menang kena rujuk lah. 14. Berikan nama sungai yang menjadi pangkalan untuk mengangkut biji timah di Kuala Lumpur. Siapa yang minggu awal bagi tahu Sungai Kelang dan Sungai Lumpur. Sungai Kelang dan Sungai Lumpur. Okey, 14. Sungai Kelang dan Sungai Lumpur. Pilih seorang. Okey. 1. 14 tutup Dah tutup dah? Okey, soalan 1. Ini senang sangat ni. Baca dulu. Senang sangat ni. Apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan pada abad ke-15? Biji timah. Okey. Soalan 1 tutup. Pilih seorang. Okey, Pak, turun. Dah ada yang menang belum? Belum Okey. Soalan 11. Okey, sekejap saya bagi tahu Saya nak satu je tau. Kalau ada nak bingo bagi tahu siap-siap. Okey? 5 lah, 5. Satu row saja. Saya nak satu row je. Kalau 5 row nanti 2 jam kita punya bingo ni. Satu je. Siapa cepat dia consider menang. Dan kita terus buat aktiviti lain. Okay bang, nombor apa? 11 ni Perkembangan pelonggongan biji timah telah menyebabkan kemunculan bandar. Berikan nama bandar tersebut. Betul ke? Ada jawapan lain? Baca soalan tu balik. Perkembangan perhubungan biji timah telah menyebabkan kemunculan bandar. Cepat. Cepat. Ada? Jawapan kamu tadi apa? Okey. Lagi? Okey. Okey, ada jawapan lain tak? Ada? Confirm? Okey. Soalan 11 tutup.
cepat. Takina. Sama, okey. Pilih satu. Soalan 5. Perak menggunakan bilik timah sebagai bahan penilai untuk mendapatkan perlindungan dari siapa? Siapa dia digunakan bahan tu tidak perlindungan daripada siapa? Ha? Ha? Confirm? Yang lain betul ke? Yang dia cakap tu betul ke Portugis? Betul Okey, 5 tutup. Dah ada yang benar? Belum Hai, ni pakai dia ni. Okey, kakak pilih seorang. Siapa? Mirasli.
Akibat aktiviti penyeludupan diterima kepada pedagang beauty. Okey, betul. Pada kehidupan. 8, tengok. Ayo tengok. Negeri manakah yang melakukan aktiviti perhubungan emas? Okey. Okey, apa? Faham? Faham? Faham semua? Faham? Okey, bye-bye. Okey, pilih soalan. Jangan kacau, eh. Okey, soalan 23. Berikan 4 faktor pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Sabarlah. Okey. Apa? Okey. Okey. Okey, betul. Pilih. Betul. Ya, kita memang tahu tadi. Yang lain tolong semak. 10. Semak yang dah bakar. 10. 3. 23. Bukan. Dah kan? 19. Dah. 20 dah. Okey, dah. Okey, terima kasih kepada pemenang. Duduk tempat masing-masing. Okey. Okey, cepat. Saya ada aktiviti lagi ni. Okey. Dah. Okey. Tolong ingat kumpulan masing-masing yang menang tulis nama kat paper tu, kumpulan kamu. Okey. Nanti hadiah saya akan merujuk pada nombor tu lah, 123 tu, eh. Okey, jangan hilang. Okey, aktiviti seterusnya. Aktiviti yang paling kamu suka. Okey, dah ready? Cemas tu apa? Kejap lagi kita tengok siapa yang cemas. Okey? Okey, simple je. Simple je. Tak boleh jawab, berdiri. Okey. Kita tak lari daripada bab 3 juga. Soalan saya mudah. Mudah aja. Saya rasa saya dah pernah bagi tahu sebelum ni soalan-soalan saya, okey? Sekejap ni.
maklumat berikut menunjukkan ahli Durbar Pesuruh Jaya Tinggi British, Raja-Raja Melayu, Residen General, Residen British. Apakah tujuan pembentukan Durbar? Tujuannya apa? Okey, duduk. Terima kasih. Apa lagi Danish. Boleh Danish? Selepas Perang Larut tamat, nama Kelian Pao ditukar kepada nama Taiping. Apakah maksud Taiping? Satu, Kedamaian yang abadi. kedamaian. Yang abadi. Okey. Soalan yang terakhir. Hadan. Happy tak kena happy Okey. Apakah yang menyebabkan pentadbiran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang tidak seragam? Abang, cepat. Orang yang undang-undang sendiri. Apa? Undang-undang sendiri. Pasti. Betul ke tu? Undang-undang standard. Ha? Undang-undang sendiri. Ada siapa yang nak tolong? Ada siapa yang nak tolong? Ada siapa yang nak tolong tak? Ha, siapa? Orang mempunyai undang-undang sendiri. Mempunyai Undang-undang sendiri. undang-undang sendiri. Ada jawapan lain? Ada? Tak ada Okey. Okey, terima kasih untuk aktiviti kita hari ini. So saya nak tanya last sekali, apa yang kamu dapat dengan pembelajaran kita hari ini? Saya nak pilih lah, boleh? Saya tak suka lah nanti orang yang sama je yang menjawab. So tadi kita mulakan dengan ketua kelas, betul? Kita tutup dengan penolong. Okey penolong, saya nak tanya apa yang kita dapat dengan aktiviti kita hari ini? Bukan. Saya tak tanya itu. Apa? Saya tanya. Dengar. Apa yang kamu faham dengan aktiviti kita hari ini? Okey. Soalan hebat. Cepat. Okey, nampak sangat susah nak bagi penolong. Okey apa? Ulang kaji sejarah bab 3. Okey. Kita ambil pemimpin rakan sebaya. Apa yang kamu dapat dengan kelas kita hari ini? Kamu? Kerjasama. Okey. Kakak pengawas yang belakang tu. Apa yang kamu dapat dengan aktiviti kita hari ini? Saya dapat belajar bab 3. Bab 3. Saya dapat belajar tentang negeri-negeri Melayu Bersekutu. Lagi? Dengan aktiviti yang kita buat tadi, kamu bertukar-tukar. Saya dapat mengiratkan hubungan silaturahim. Okey. Terima kasih. So itu saja kelas saya pada hari ini. Saya harapkan untuk peperiksaan nanti kamu boleh jawab bab 3. Saya harap lancar. Okey, selesai dengan jayanya. Okey.